aja je lah Naura ni. Syukur Alhamdulillah pada 1 November ini kami dapat melawat Yayasan Restu di mana banyak maklumat khasnya mengenai Al-Quran, sejarah perkembangan Islam yang terdapat di dunia, khasnya di Malaysia ini. Syukur Alhamdulillah. Marilah melawat sebuah tempat yang banyak bermaklumat khasnya mengenai Al-Quran. Yang kita berada sekarang ni iaitu Galeri Al-Quran ataupun Galeri Mushaf Malaysia. So untuk pengetahuan semua, dekat sini selain daripada pusat lawatan, kita juga merupakan satu-satunya pusat penyalinan Al-Quran yang bernombor dekat Malaysia. Jadi dekat dalam galeri ni awak akan tengok proses-proses penulisan Al-Quran dan skrip-skrip ustazahnya dan sebagainya. Dan galeri yang ketiga depan sana, ada 2 bekas pameran ataupun casing yang mana diletakkan dua-dua ni Al-Quran lama lah. So saya mulakan yang belah kiri saya ni dulu. Yang mana warna biru ni adalah Mushaf Rusbihan. Asalnya daripada Iran. So kalau tengok dia ada warna biru-biru tu, itu adalah warna batu, yang mana nama batu tu adalah batu lapisan Razuli. Batu tu ada dekat Iran. Warna dia pun warna biru. So sebab tu dia letakkan warna biru macam ni lah. Dan dekat sebelah sana adalah Mushaf Istiqlal, asalnya daripada Indonesia. Sebab tu corak dia macam batik-batik sikit, awak nampak dia macam banyak maklumat penerangan telah diberikan oleh jurucakap Yayasan Restu kepada anak-anak pewaris berkualiti Sekolah Agama Rakyat Masjid St. Yusof. Tentu ingatan ini akan bermakna bila mereka mendalami surah-surah dalam Al-Quran. Pengalaman ini sangat berharga pada mereka dan saya dengan isteri pun sangat-sangat bersyukur ada kesempatan melawat tempat ini. Yang kena tsunami tapi yang terselamat tak kena. Maksudnya masa tsunami tu berlaku, Al-Quran tu dah ada dekat Malaysia dah masa tu. So betul, kira macam Randy juga. So awak boleh tengok yang mana setiap warna, setiap design ni ada maksud-maksud dia yang tersendiri. Kita buat kajian dululah, kiranya setiap kali ada projek-projek Al-Quran, kita akan jalankan kajian dan penyelidikan terlebih dahulu. Saya bagi masa dekat awak, lepaskan dekat awak untuk tengok dulu satu-satu. Nanti saya cerita dekat depan sana lagi tentang Al-Quran. Cuma boleh tengok kayu yang saya pegang ni, kayu handam ataupun batang resam. Yang mana kayu ni yang kita guna untuk tulis ayat-ayat Al-Quran ni semua. So 10 inci kayu ni boleh menulis satu naskah bersamaan dengan 30 juzuk Al-Quran. So proses penulisan dia agak teliti lah. Yang mana satu huruf, satu celupan. Contoh awak nak tulis alif, lam, mim, ada 3 huruf kan? So 3 kali celup. Sekali celup tulis alif, sekali celup tulis lam, sampailah siap.
ini sebenarnya tulisan ayat Al-Quran, tapi diukir pada kayu. So yang ini adalah tulisan 4 kod. Surah An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas dengan satu lagi apa? Al-Kafirun. So semua surah ni ditulis di apa tu, draft asal tulisan ni ditulis oleh penulis kita, penulis ataupun staf Yayasan Restu, dan dipersembahkan kepada Sultan lah. So bila Sultan berkenan, barulah pihak istana hantar kepada juru ukir istana untuk diukir pada kayu dan diletakkan di singgah sana istana. So saya tahu mesti ada yang dah terpandang dekat belakang sana yang ada bendera Palestin tu. So ini adalah Al-Qurannya, yang mana kita ada satu naskah Al-Quran Mushaf Palestin. So yang ini design ni sepenuhnya tentang negara Palestin lah. So bila awak buka, dia sama macam Al-Quran Mushaf Malaysia, setiap juzuk design berbeza kan. Quran ni pun sama, setiap juzuk design dia berbeza-beza. Dekat keliling ni, juzuk 1 lain, juzuk 2 lain, sampailah juzuk 30, semua lain-lain. Dan dekat belakang Al-Quran kita, istimewanya Al-Quran keluaran Yayasan Restu ni, dekat belakang setiap Al-Quran, bukan Quran Palestin je, Quran Cina ke apa, semuanya kita ada letak design dia ni pasal apa. So at least orang boleh tahu design pasal apa, bunga apa, bangunan apa dan sebagainya. So ini Al-Quran yang kita ada jual dekat sini lah, Al-Quran Mushaf Palestin. Warna apa? Emas. Sebab ini adalah benang emas. Dikait tangan, membentuk ayat-ayat Al-Quran dan juga corak. Okey?